Wah, selamat pagi. Okey, dan saya akan mandi guys. Okey, kita mandi dulu. Okey, katanya ada berita pagi ni guys. Okey, saya turun untuk tengok berita. Okey, saya tengok berita dan saya tengok buka TV. Okey. Hai penonton berita, selamat pagi. Ini berita yang sangat sedih guys. Anomali semua dah dipenjara. Tengok ni. Tengok No. ni. Tung Saw kena tangkap polis. La polizia, no. Tengok tu, dia penjara. No. Ni. La polizia, Dia tangkap no. tung. Porco Dio, no. Oh ni, ding dun kena tangkap polis. La polizia, no. Tengok ni, tralalelo tralalala kena tangkap polis. La polizia, no. Tengok ni, anomali berpatapik ditangkap. La polizia, Dia kena tangkap. Tengok ni, bombardiro Krololilo di penjara. La polizia, no. No. Tengok ni, balerina cappuccino ditangkap. No. Dia masuk La kereta polis. polizia, no. Okey, tung Saw tangkap sebab dulu dia jahat guys. Suka pukul orang. Memanglah dia ditangkap. Sekarang dia dah jadi baik. Dia tangkap sebab dulu. Okey. Bombardiro Krololilo di penjara sebab dia buaya guys. Dia makan orang. Dan dia hancurkan. Tralalelo tralalala di penjara sebab dia makan orang, sebab dia jerung. Dan dia tumbuk orang pakai kasut biru. Okey. Balerina cappuccino ditangkap sebab kena dia siram orang pakai air ke. Okey. Dan sekali sekali berpatapin kena penjara sebab kacau haiwan-haiwan guys. Berpatapin. Okey. Tengok anomali ditangkap. Yang lain pula. Okey. Tengok tu anomali kel mokel ditangkap sebab dia tak puasa. Dia asyik makan je kat warteg sahabat tu. Okey. Dan garam mararam dan madu dudung paru kuntung pun tak pentung tung. Dan garam mararam dan madu dudung paru kuntung pun tak puntung tung. Ditangkap sebab dia takutkan orang guys. Dia ingat tu garam dan madu biasa, lepas tu dia jadi garam mararam dan madu dudung paru kuntung pun tak tung. Okey. Okey, lepas tu tengok anomali ditangkap seterusnya. Tengok ni, anomali Lila ditangkap sebab kacau pakai air guys, pakai belalai. Inilah 3 anomali yang Itu dah anomali ditangkap polis. Okey, berita dah habis. Okey, bye-bye. Sedihnya dia ada kat Pekan Brookhaven ke? Dia ada kat bandar ke ni? Okey, jom kita check. Okey. Okey, jom kita pergi. Wah, adalah. Berhenti anomali brainot dan anomali tidak brainot. Aku akan dipenjarakan sebab awak buat salah.
Jangan polis. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Jangan tangkap saya. Cepat tung sahur masuk kereta. Kalau tak, aku akan tembak kau. Kalau kau tak nak, aku tembak. Cepat masuk kereta. Okey. Baiklah, saya masuk kereta sekarang. Tidak. Aku dipenjara dengan tung sahur. Korang tolonglah like video ini dan subscribe. Aku dipenjara. Weh, sedihnya. Saya tung sahur di penjara. Tapi dah malam. Okey. Saya tak aja. Saya akan selamatkan tung sahur. Sebab tung sahur tu peminat aku guys. Peminat setia. Anomali saya guys. Anomali saya suka tung sahur. Okey. Saya akan selamatkan. Nanti. Cepat. Saya bawa tangga dari rumah. Saya nak naik. Okey. Ini saya akan tolong tung sahur guys. Ambil spana dulu. Okey, buka. Okey, buka dulu. Pakai sini. Okey, buka dulu. Buka. Lepas tu kita masuk. Untuk selamatkan tung. Cepat tung sahur. Tung. Sini jap. Nah, ini tanggung untuk kau. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kau baik hati. Okey. Saya akan lari dari penjara daripada polis kan. Mesti polis tak tahu. Dia cakap nak buat tempat persembunyian aku guys. Tadi dia cakap. Okey. Terima kasih ya. Kau baik hati. Okey. Aku akan lari dari penjara sekarang. Okey. Tengok ni, ikut saya. Saya akan buat ruangan rahsia saya ada tu. Saya ada tu guys. Ini shovel guys. Ya, ini shovel untuk apa? Untuk potong tanah guys. Okey, saya dicakap kita buat kat sini guys. Kita buat ruang rahsia guys supaya polis tak tahu. Okey. Okey, potong. Okey, berjaya potong. Okey, buat. Okey, dah pasang lampu, dah pasang sini. Lepas tu pasang semuanya. Potong. Yang ini ruang rahsia, ruang bawah tanah. Okey, saya dah potong pakai shovel. Mesti polis tak tahu. Terima kasih ya. Okey, ya ini pindah rumah guys. Saya akan pindah rumah. Ini rumah saya guys. Supaya ini rahsia supaya polis tak tahu.
sama-sama, okey? Saya akan keluar dan balik rumah saya. Okey? Tung Sao buat tempat rahsia, guys. Okey? Tung. Ui, tengok ni sekarang dah pukul 1. Sekarang dah pukul 1 pagi. Aku kena balik rumah cepat-cepat, guys. Jalan kaki je dekat kan? Okey, tengok ni sekarang dah pukul 1, guys. Okey. Saya kena mandi-mandi dan tidur, guys. Okey. Buka. Okey, dan saya akan mandi, guys, ke atas. Okey. Mandi dulu. Okey, dah mandi. Lepas tu kita tidur. Okey, selamat malam. Okey, terima kasih yang tengok video ini sampai habis. Terima kasih dah like video ni, dah subscribe. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye.